PSB boleh standby dengan populasi Tigers untuk perlawanan ke-7. Boleh standby dulu PSB dan PPSB Tigers. Jangan semasa sekarang antara Chiefs Panthers beat MBPJ White. Kita tunggu beberapa ketika lagi untuk kedua pasukan untuk perlawanan. Bapak awan break. Alah, kita kata. Dan aku cakap, kita pernah jumpa lah lepas tu. Kan dia cakap aku bahasa Kisah kata. Semasa di antara kawan ada kawan. Sana, baju kuning. Kuning biru. Kuning. Yang ni proses ke? Proses lah. Oh, proses yang mana satu? Biru. yang berproses Panthers B dan juga MBPJ White. Naik. Defend. Perlawanan TP je. dan perlawanan ke-7 TP je. Anak. meminta PSB dan PPSB Tigers untuk bersiap sedia. Tenang, salahnya. Tengok dalam Adel. Jadi kita ramai okey. 30. Boleh main lagi. Dapat bawah. Bola dulu. Aisyah. Duduk dalam. Ke dalam. Tapi duduk dengan dia lah. Tapi ke dalam lagi. Aisyah, naik lagi. Depan dia. Nampak je dia. Ni. Depan dia. Ada macam tu pernah ada. Tengok kawan kat dalam. Cepat-cepat. Aduh, sayang. Nampak Ayu Ayu dah duduk belakang orang Ayu. Duduk dalam. Okey. Kayu bawah. Tengok bola. Baik. Okey, next pass. Tengok. Next pass. Di antara proses Panthers B berbagi biru putih dan juga MBPJ White berbagi putih untuk Sporting Putih. Baik, rancang sangat hangat. Sekarang pukul 9.25 pagi. Suhu perlawanan sudah semakin tinggi.
Untuk lawan ketiga selepas ini diminta RTS B boleh standby untuk lawan dengan PPSC Tigers. Untuk lawan ketiga disaksikan sekarang lawan ke-6 di antara proses Panthers B berbaju biru putih dan juga MPPJ dan berputih di PPSC. Sudah. Habis dah. Ha? Putus sekejap. Anak ayah. Dia sikit lagi nak habis dah. Adik, kanan, buat kanan lu. Tengok, main dengan Faika. Adel, geraklah Adel. Gerak. Awak kena gerak. Kawan dah dapat bola. Awak kena gerak Adel. Awak tak boleh duduk diam. Tengok, biar pasti dekat. Bawah lagi, tak ada orang bawah. Faika dah lari. Juga pasukan untuk perlawanan ketiga boleh standby RTS B boleh hadir di pintu masuk ke dan juga PPSC Tigers boleh juga hadir di pintu masuk ke standby perlawanan sekarang ke-6 di antara proses Panthers B berbaju biru dan juga MPPJ White berbaju putih Estafin 3. Yang seterusnya bendera RTS B oleh standby bersama PPSC Tigers untuk perlawanan ketiga. Perlawanan ke-8 di antara RTS A bertemu PPSC Angels. Perlawanan ke-8 juga boleh start lawan pakai stopper pakai sampai Awak yang kena gerakkan bola tu. Yang forward yang buat. Okey. Kalau awak kena support tak, awak kena gerakkan bola tu. Tapi awak jangan bergerak dengan bola. Bola yang bergerak. Okey. Thank you.
Aduh. Kejar balik, kejar balik, kejar balik. Okey, gol keeper, gol, gol. Aisyah. Kis, kis. Kak, lari, 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 lari. Is. Ada. Kis, kis. Awak main kiri, awak main kiri. Dah, masuk, masuk. Suruh Faika main bawah. Faika, Faika. 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 Main mimpi kanan, main mimpi kanan. Naik. Masih, fokus. Okay, Gepi. Lagi berapa minit? 2 minit, 3 minit. Faika main kanan. Faika main mimpi kanan. Faika, naik, Faika. Faika ada. Ke belakang dulu. Persembahan berlawan seterusnya PSB dan juga PSB Kaget boleh hadir di pintu masuk ke PSB. Boleh lama untuk berlawan 8 PSB dan juga PSB Kaget. Berlawan semasa di antara khusus PSB dan PSB Kaget. Kena lancar dan jam menunjukkan pukul 9.33 1 pagi. Matahari sudah naik. Kanan, tengok kanan, Faika ada. Faika. Ya, sudah terlihat untuk yang kedua. Terima kasih telah sepenuhnya dan tunggu dari masa yang sesuai. Kejarlah bola. Aduh, sayang. Bola kita, bola kita. Okey. Jadi orang dinamik ni pukul 12. Lagi. Memang semasa yang akan tamat beberapa ketika lagi di antara khusus Pantus B dan MDPJ. Go. Ya,